Hey, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel Cartel TV. So hari ni aku ada satu topik yang hangat dan satu topik yang menarik untuk nak di-sharekan bersama korang, which is pasal anti-rust. Macam mana cara dibuat, pakai material apa, and berapa proses, berapa harga, kat mana boleh buat yang trusted kalau area macam Bangi, Kajang and so on ni. Dan aku akan menggunakan GR Yaris aku, sebab aku rasa dah lama kita tak up content pasal GR Yaris, dan juga ada beberapa lagi kereta lain. Okay, so ini GR Yaris yang memang parking saja lepas pasang daripada Esas hari tu. Dan ini pula ialah projek latest kita juga, E38 Mafia. Yang ni aku tak sempat share dengan korang lagi. Memang betul-betul mafia, bos. Tapi tak apa, yang ini aku janji aku akan share dengan korang dengan satu lagi kancil untuk episod lain lah. Cuma for now, for today, apa yang aku nak kongsi dengan korang ialah projek kita dengan GR Yaris ni. So ada beberapa benda yang kita dah cuba buat dengan yang kita tak buat lagi. So first, aku dah dapat Gen 2 punya, orang kata, cover spoiler atas ni, dan aku dah cuba ikutkan satu colour body. Kenapa aku buat macam tu? Sebab kalau daripada satu angle yang begini, dia akan nampak body kereta tu bersambung sampai belakang. Kalau tak ada benda tu, dia terlampau macam bulat sangat. And then ini merupakan original ducktail daripada TRD. Bukannya kita custom tampal ke apa, tidak. Memang original TRD. And then bonet depan aku dah explain kat korang lah, which is ini memang bonet carbon fiber, memang sekali dengan scoop. Bukannya aku potong, aku tebuk and then aku tambahkan benda ni, tidak. Memang OEM dan bawah ni ada rain cover. Rain cover ni boleh buka. Buka rain cover terus nampak enjin untuk dia nak releasekan heat. So basically angin masuk daripada depan, keluar dekat situ terus. Begitu tuan-tuan. Lain memang nothing much to do. Cuma nak cerita pasal Esas. Hari tu siapa yang datang dekat event KSL itu hari, masa kita install absorber belakang, korang semua tahu yang mana kita ada sikit masalah. Sebab absorber yang dapat dia terlampau tinggi. So kita tak dapat nak fully air out. Yang ni kau abaikan Aku pun sakit mata, aku tahu. Tapi sebab ni wrap, kau nak replace kalau terkena stone chip macam gini, satu panel tepi ni kena salin. So aku malah nak layan. So sekarang kita dah betul-betul boleh tuck in untuk tayar belakang dan juga tayar depan macam gitu. Yang ini belakang boleh turun lagi, tapi aku yang tak nak dia turun. Biarkan dia begini saja. Okey? So jom. Bismillah. So kira ini hari korang teman aku kan ni macam POV lah. POV driving GR Yaris lah Okay, so Esas ni, dia punya safety spec dia, bila kau start je engine, walaupun kau air out, dia akan automatically set dekat macam number 3. So preset number 3 basically macam tinggilah sikit. So ni aku nak pergi drive, okay? Let's go everyone. And aku dah sampai, nampak belum apa-apa dah tulis selamat datang ke Fit 3 Main Cave. Siap Dah. Baik. Terpaksa. Bos paksa. Okay, so aku dah sampai. Inilah kedai dia. Fit 3 dia punya, kalau ikut kawasan dia dekat Sarjana Impian, ataupun lebih tepat kampung apa, Jenaris apa? Taman apa? Taman Jenaris kan? Taman Jenaris guys. So dia punya belah belakang dia macam inilah kau akan nampak. So basically dia bukan sekadar buat anti-rust, dia ada juga macam detailing biasa. Maknanya kau nak coating boleh, kau nak polishing, kau nak apa semua, tak ada masalah boleh. Cuma macam aku cakap, mana-mana kedai yang nak running anti-rust, kau wajib ada jack, jack 4-post hoist ni. Lepas tu kena ada ruang, sebab dia akan jadi super messy. Macam kedai aku tak boleh buat sebab aku tak ada ruang. Kedai aku kau tahu kan, jenis straight memanjang macam gini. Bay pun yang muat ada 1, 2, 3, 4 lebih kurang. Macam dia luas. Kalau tak nak pakai yang side sini, boleh pakai side sini untuk sekadar basuh. So before kita nak explain panjang pasal benda Allah ni, aku rasa lebih baik kita terus intro diorang dari segi barang-barang kot, apa yang pakai. Sebab aku dah hantar 2-3 biji. Ada EK9 dah buat, FD2R dah buat, Kelisa, kancil,
Aku tak ingat apa lagi dah. Setiap satu tu kita buat lain-lain punya spek. Maksudnya kalau untuk type R, original lantai bawah dia colour hitam matte. So korang kena follow aku dekat TikTok supaya korang boleh tahu apa kita punya latest update time to time. Okay? Okay, so hari ni aku nak kau explain first apa yang kita nak pakai untuk hari ni, barang apa, material apa yang kau pakai dekat kedai. Lepas tu kebaikan, keburukan pasal anti-rush service daripada kedai kau macam mana? Okay, first kalau kita ni kita kira kos rendah Anti-rush ada juga kos rendah. Kita guna high gloss heavy duty ni lah. Dan kalau korang nak yang macam berkilat, ambil high gloss lah. Kalau nak macam original kereta, ambil matte. Itu harga RM 800 lah starting. Tapi kalau kau nak baik punya barang, ni dia, Sikaflex. Ni made in Germany lah. Satu kereta pakai berapa tin? Okay, kalau macam kereta, kita ambil contoh kereta ni Yaris, boleh sampai ke 6 tube. 6 tube? Yes. Satu tube harga berapa? Hasil kalau kat Shopee semua dalam 70 lebih satu. Satu? 70 lebih? Tengok harga market lah. Sebab tu lah costing sikit buat Sika. Okey, lagi satu orang kena faham yang mana kenapa anti-rush ni mahal ialah proses. Betul. Proses dia. Proses dia step by step. Okey. Kita baru masuk macam ni. Kalau kita punya style Fitri Making punya style, kereta je masuk, kita punya staff akan collect kereta, terus masuk ke bay punya ni lah. Side ni, kita jet dan kita tanda tayar punya ni lah. Supaya bila buka tayar, alignment tak lari. Lepas buka, kita buka cover. Kalau ada cover plastik, kita buka. Kita marking apa yang perlu nak disembur, apa yang tak perlu. Lepas dah settle semua, dah jet, barulah kita proses buang karat. Okey, ketahanan berapa lama? Apa kebaikan keburukan dia anti-rush? Okey, anti-rush ni function ni untuk, dia istilah macam kalau body kereta kita letak coating, betul tak? Kalau bawah kita letak anti-rush. So protection ni untuk nak elak karat lah. Sebab kita kan, kita jalan lalu lopak, hujan. So bawah ni kita selalu tak check lah, confirm tak check. So dengan ada produk macam ni, confirm kita korang tahan. Sebab dia ada layer dah, protection. Berapa lama tahan? Tahan, ni kalau tak scratch kalau tak scratch, atas 10 tahun. Kalau ikut warranty daripada Fitri, apa yang korang cover kalau anti-rush ni punya warranty? Okey, kita lepas kalau korang nak buat anti-rush ni, kita bagi warranty setahun lah. Setahun. Kalau ada scratch, scratch dan tercabut lah, in case tercabut, datang je kita bagi free. Touch up. Okey, kalau coating kita ada maintenance. Betul. Anti-rush? Anti-rush maintenance sebenarnya tak ada pun. Tapi kalau nak sangat, cucian dekirish lah. Setahun sekali. Itu saja. Untuk make sure lah. Make sure check okey ke tak, tercabut ke tak. Kalau nak kotor pun, baru cuci lah. Okey, faham. Tak leceh lah. Soalan-soalan ni aku bawa kau jalan lah sementara kita tak ni. Sebab aku nampak ada satu EK standard pekak. Emblem Car of the Year pun ada lagi wei. Yut lah. Nak jual? Hah? Nak jual? Aduh, hai. Lawak seronok syur tengok. Kalau zaman-zaman dulu kau beli EK baru macam ginilah lebih kurang. Side step original ni pun semua ada lagi. Seat tak ada koyak, span tak ada benyek, all good. Armrest sama benang. Dia ada bau tu. Bau fabric lama ni, dia ada satu bau. Meter standard. Cuma player tak silap aku ni bukan original punya player ni. Kalau dapat original punya player mantap. Jam dekat dashboard. Wah, ini menarik lah guys. Kalau kita beli satu buat macam kereta company kan, bagi customer tukar-tukar pakai kat kedai, macam menarik juga kan sebenarnya. Kalau hitam dah betul lah. Tinggal cat luar balik, selapis, pakai hari-hari. So kat sini kau jangan pelik sebab aku pun tak tahu kenapa. Dia memang ada macam-macam restoration lah. Macam gini MERS yang dia baru je build up balik.
Memang perfect. Aku dah belik daripada hari tu lah. Kita buat BMW, kita pun tahu betapa menyumpahnya. Tapi dia boleh restore pula Merc. Tapi Merc insyaAllah lah barang masih lagi boleh dapat. BMW, aduh. Tapi cun lah. Kalau dapat restore balik condition macam ni kan. Walnut semua cun. Lepas tu GTR ada berapa banyak. Aku pun tak faham dia ni apa masalah. Simpan banyak-banyak dekat sini. FL5 pun ada. Yang ini pula Copen. Ataupun kita lebih dikenali sebagai GTK. Mungkin ada yang pernah tengok dan ada yang tak pernah tengok lagi. Okey. Daihatsu Copen KK, dia besar sikit daripada S90. Bumbung atas dia pun buka auto. Macam S90 manual, kau kena lipat. Betul. So dia ada body kit Liberty Walk yang menyerupai GTR. Kita boleh tengok depan dengan belakang. Emblem dia pun dia ada buat emblem kecil macam tu, GTR. Tapi sebenarnya kalau kat Japan kita panggil GTK. Sebab dia KK kan. So GTK. Lebih kurang lah macam tu, GTKK. So kereta macam gini, complete kit. Kalau kau jenis nak macam pakai handsome-handsome, nak bawa anak bini jalan-jalan, menarik lah. Sekali dengan GT Wing dia semua. So dia kalau naikkan bumbung dia akan buka bonet belakang. Bumbung ni automatik terlipat, tersimpan dekat dalam. Dia ada switch dekat dalam. So tu yang lebih mudah lah. Lebih mudah nak handle berbanding dengan S90. Tapi depends lah. Ada orang okey Daihatsu. Ada orang macam dulu aku memang into Honda gila. So S90 ada satu seksi looks lah nak dibandingkan dengan Copen. Sebab dia lebih rendah. Okey. FL5 aku tak perlu nak tunjuk lah kan. Alah, ini simple, halus. So jom kita sambung, kita tengok macam mana. Nampak function exhaust. Kalau jack tak lepas, relax, kita boleh uplift kan dia. Level-level macam kereta rally macam gini. Ngam. Sebab tu aku cakap dengan korang, exhaust ni banyak memudahkan kehidupan seharian aku. Ramai juga orang kata, bang apasal lah pakai ni, macam tak kena lah bang. Itu kau punya pasal lah. Ini kereta kita. Kita pakai harian. Kita nakkan dia cantik, nak rendah at the same time. Sebab kita dah starting dengan adjustable apa. Dan all these years kita dah memang pakai adjustable. So kita dah rasa dia punya azab dia macam mana. Dengan sagat exhaust, dengan bonggol tak lepas, lagi kalau ada lip depan yang rendah macam gini. So macam aku cakap, the moment masa kita switch brand daripada Honda pergi ke Toyota, kita nak cuba benda-benda baru. Dan kau percayalah cakap aku, kita hanya bermula dengan exhaust. Ini bukan pengakhiran. Ada lagi benda yang aku tak pernah discover lagi sepanjang kita berkonten all this while. Aku akan share dengan korang. Sebab aku nak belajar benda baru, aku nak kenal orang-orang baru. So kereta ni akan jadi kita punya, orang kata, saksi silaturahim baru kita lah. Okay? So ni diorang dah naikkan jack. Jadi kita tengok dulu bawah macam mana. Okay, so kereta aku dekat atas jack dah. Okay, this is the first time aku boleh tunjuk kat korang macam mana undercarriage GRY RS. Ini bukan model yang turbo, ini model yang Allah. Ini bukan salah aku je kawan-kawan. Ini memang asal daripada masa beli kat Jepun ni tadi kan, tapi dia dah ada PPF siap-siap. Itu yang selamat dia. Cuma walau macam mana pun, apa yang aku kena buat ialah besok-besok aku nak buka balik lip ni. Aku rasa aku nak pergi touch up lah Pergi spray balik hitam cun-cun, buang PPF dia ni. Bagi kemas sikit lah. Okay, tak apa, tolak tepi dulu. And then kita ada engine cover. Engine cover ni kita takkan buat lah. Basically kita akan buka sebab dia kan material yang macam span gabus kan. So yang ni buka. Kita ada dua part. Satu, segala part-part macam lower arm, swing arm and so on semua ni. Ini chassis. Okay, kita bahagikan kepada dua. So aku bincang dengan diorang, kalau boleh Silka Flex tu kita mainly fokus pada chassis area, kawasan-kawasan ni. Okay, dia macam mana Silka Flex ni, dia akan jadi macam ni. Bila kau sembuh-sembuh tu dia akan keluar macam Maggi macam terpercik macam itu. Tapi ni sikit nak bagi korang tengok macam mana contoh dia. So kalau kita tembak juga dekat bahagian macam lower arm and so on, dia akan jadi macam tak cantik dan barai lah. So that's why yang ni kita fokus dekat biasa punya anti-rust, tapi dekat kawasan chassis
kita pakai Sikaflex. Nak tutup kesan-kesan gam and so on ni. Okay, so ini bahagian ni cover buka, and then GR memang akan ada original cover ni. Cover ni pun tak ada apa pun aku rasa, so just boleh buka juga kiri dengan kanan. Beza kita dengan Turbo ialah kita tak ada long shaft lah. Diorang kan 4 wheel. So basically, tapi ruang ni ada. Sebab tu aku cakap, misal katalah kalau besok lusa aku jumpa half cut ke apa ke Turbo, aku boleh beli, aku boleh salin. Tak mengganggu aku punya chassis pun. Basically dia PNP sahaja. Exhaust kita pun that's why diameter kita kecil. Sebab kita model RS. Exhaust system aku tak usik lagi apa-apa. Itu plan aku next. Aku tak boleh nak share dulu dengan korang. Pelan-pelan, time to time. Okay, so for now aku suruh diorang sembur je dulu exhaust ni. Tak ada masalah sebab dia bersih putih, pekat-pekat je. Okay. Ini yang belon exhaust tu. Kalau korang tak pernah tengok macam mana rupa dia, inilah belonnya, itulah segala pipingnya. And then the rest, apa lagi yang kita nak buat? Yang aku sakit mata belah-belah macam ni lah, kau faham tak? Kita tak nak tengok dah benda-benda ni. Kalau boleh kita nak jadi dia super clean, hitam. So dia akan campur lah. Ada hitam matte, ada hitam kilat. Segala tangki-tangki ni semua ni, ini semua kita nak maintainkan dia balik. Tapi yang part-part ni, heat shield ni semua akan silver balik. Benda ni kalau boleh dibuka, akan dibuka je. Nanti pasang balik. Tak ada masalah. So, diorang punya servis, alang-alang dah turunkan macam gini, dah naik jack and so on. Caliper, diorang boleh tolong korang respraykan balik. Boleh tolong refurbishkan balik nak colour silver. So, ni kebetulan aku tengah pakai caliper standard. So, aku akan kemaskan balik lah terus. Silver kan, apa part yang patut, depan dengan belakang. Walaupun kita takkan pakai lama, tapi still lah. Alang-alang kan, buat je lah terus. So I let you guys enjoy the B-roll. Nanti dah siap, nanti kita explain macam mana. Sebab kereta ni nak tak nak kena tinggal. Untuk Sikaflex nak kering dia memang lama. Dia bukannya macam Antiras biasa. Okay, let's go everyone. Hari kedua yang mana sebab aku tinggalkan kereta ni sehari semalam untuk dia nak fully curing lah. Kita punya curing proses dia. Macam kita coating kan, dia curing proses. Sama juga dengan Antiras.
So, hari ni aku akan tunjukkan korang macam mana dia punya hasil dia. Let's go. Kereta aku masih lagi dekat atas. Aku cakap dia jangan bawa turun dulu. Inilah dia rupa bila dah lepas siap. Kita tengok daripada depan lah. Okay. So, macam part depan ni kita dah pasang balik lah covernya. Okay, tapi dekat Birul aku rasa korang dah tengok dah detail kan macam mana. Cuma yang ini aku explain kat korang. Okay, ini contoh kita dah pasang balik kita punya daun pisang. Belah sini. Yang kalau nak tengok macam mana dia punya raw dia, begini tuan-tuan. Bisa kata. Kau boleh nampak. Okay. Aku pegang ni pun, dia sticky macam gum. Kau faham tak? Macam foam. Senang cerita. So dia ada dua jenis. Silika ni, kalau yang menggerutu ni, hanya untuk kawasan wheel arch sahaja. Begini. Tapi untuk bahagian body, dia tak boleh nak pakai menggerutu. Dia ada satu lagi, nanti saya tunjuk kau, dia punya tin dia. Sika Flex juga. So dia matte. Matte dia sama macam yang kita buat dekat EK9 itu hari. Cuma EK9 itu hari tak pakai lah Sika. Tapi ini contoh kita nak tunjuk macam mana kalau Sika punya produk, dia punya end result dia macam mana. Right? So mana part-part lain yang perlu dijadikan silver, kita silverkan lah seperti biasa. Macam ni exhaust ni kau abaikan sebab sampai satu masa aku dah tak nak pakai dah exhaust ni sebenarnya. Kita memang nak tukar exhaust lain. Cuma belum sampai dan aku tak ada masa lagi nak mikir benda ni. Cuma yang penting aku nak tunjuk korang ialah dia punya segala part-part yang lain. Betul lah guys. Sebiji dah macam gam dah sebenarnya. Okay, yang ni kau jangan pelik. Kenapa tiba-tiba putih bang? Kenapa tak wrap? Nanti ada dia punya cover lah daun pisang. Ini sekarang ni tak ada cover daun pisang langsung. So takkanlah kita nak pakai macam gini, betul? Right, so sedikit sebanyak yang aku dapat explain dekat korang, dapat tunjuk dekat korang, beginilah. So kalau korang kat luar sana ada nak buat, ni contoh kita dah pasang dia punya daun pisang. So dia akan fully covered sebenarnya. Okay. So batu-batu tu tak adalah macam terlampau rasa sangat tembak-tembak dekat kau punya chassis apa semua, betul? So kalau korang nak buat sama, boleh, tak ada masalah. So dia ada dua jenis, ada Sika Flex, ada yang biasa. Biasa tu starting harga daripada 800 ke 800 setengah. And then yang Sika Flex ni starting daripada RM1,500 ke atas tuan-tuan. Ni dia. Yang aku tunjuk kat kau tadi yang material matte tu untuk bawah body tu ni dia. Dia macam cecair. Kalau yang gum tu yang ini. Yang ini aku rasa tak tahulah, untuk kereta aku saja dia pakai pun tak silap dalam 6-7 juga tak silap aku. Semalam macam kalau ikutkan dia explain. Untuk yang bawah body, ini dia barang. Okay, so korang jangan confuse. Aku dapat kongsikan dengan korang sedikit sebanyak macam mana dia punya proses pembuatan, apa dia punya end result dan sebagainya. Harap korang boleh belajar something, boleh share dekat kawan-kawan video ni. Ingat, kalau siapa yang nak buat, korang terus waste je. Fit 3 Man Cave. Location dekat Kajang, Taman Sri Jenaris. Sinilah tempat dia tuan-tuan. Okay? Terbaik daripada ladang guys. So jom kita nak sambung kita punya next episode lagi. Pasal kereta ni kita ada satu lagi projek best gila yang aku nak share dengan korang. So korang kena stay tune. Let's go everyone.